Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Hari ini aku nak tukar karburator standard kepada karburator racing CR28. Aku ada beli dalam Shopee CR28 SE karburator racing dekat Shopee. Kalau korang nak beli, nanti aku letak link di bawah. Korang tekan link tu, boleh beli terus di Shopee, kedai MB Performance. Karburator ni sesuai untuk motor SE135, Honda EX5, Wave, Chris. Karburator ni warna titanium. Bagi aku warna ni amat menarik. Lain daripada karburator yang aku pernah beli sebelum ni. Karburator ni dia warna titanium. Kalau korang perasan karburator yang ada dekat kedai di luar sana warna silver biasa, tapi yang ni warna titanium. Bagi aku agak cantik lah warna dia, berkilat, bersinar. Kalau korang nak beli, nanti korang tekan je link di bawah. Nanti korang boleh beli direct terus dari kedai di Shopee. Aku beli di Shopee karburator ni. Okay guys, jom layan aku pasang karburator ni. Okey, ni adalah karburator standard kilang, karburator standard motor LC135.